Kalau tak nak makan ubat terus, nak kontrol sendiri dulu kolesterol tinggi tu, video ni untuk anda. Tonton dari awal sampai akhir untuk faham kolesterol tinggi dan tips untuk kontrol sendiri. Sebelum tu tinggalkan di ruangan komen #UnblockMovement. Mula-mula kita fahamkan dulu tahap kolesterol. Tahap kolesterol normal adalah kurang dari 5.2. Kolesterol jahat LDL mesti kurang dari 2.6. Triglyceride pula mesti kurang dari 1.7. HDL atau kolesterol baik mesti lebih daripada 1.2. Untuk faham kenapa ada kolesterol baik lah, jahat lah apa semua, bayangkan LDL ni macam lori bawa lemak dalam badan kita. Masalahnya lori LDL ni jenis pemalas. Dia suka buang muatan dekat tepi jalan, iaitu dekat dinding saluran darah kita. So apa jadi bila LDL tinggi? Yang pertama, saluran darah tersumbat. Lemak tu melekat dekat dinding saluran darah kita macam sinki yang penuh dengan minyak. Yang kedua, serangan jantung atau stroke. Bila plak lemak pecah, ia boleh menyebabkan blok saluran darah jantung, yakni serangan jantung, atau blok di saluran darah otak, iaitu stroke. Senang ceritalah, LDL ni macam lori sampah yang buang sampah merata-rata. Next, kenapa triglyceride pula ditakuti? Triglyceride ni sebenarnya adalah kalori lebihan yang badan kita simpan apabila kita makan lebih daripada apa yang kita bakar. TG tinggi maksudnya badan penuh dengan tenaga yang tak terpakai. So, apa bahayanya TG tinggi? Yang pertama, hati berlemak. Lebihan TG disimpan dalam hati, iaitu liver, menyebabkan hati liver tu menjadi fatty liver. Yang kedua, darah pekat. Darah menjadi pekat macam sirap pekat, menjadikannya ia senang beku dan blok saluran. Senang ceritalah, TG ni macam makanan berlebihan dalam peti ais. Kalau tak guna dan tak buang, lama-lama akan jadi busuk dan bermasalah. Next, kita nak faham kolesterol baik. Kenapa HDL ni bagus? HDL ni hero pembersih dalam badan kita. Kerja dia adalah mengangkut balik kolesterol yang melekat dekat saluran darah pulang ke hati untuk dibuang. Jadi, apa kebaikan HDL? Yang pertama, HDL akan kutip kolesterol berlebihan, maka saluran darah akan kekal bersih. Yang kedua, lawan radang. HDL akan halang LDL dari bertukar menjadi versi yang lebih bahaya, iaitu oxidized LDL. Senang ceritalah, HDL ni macam lori sampah yang betul-betul buat kerja. Angkut sampah dan buang kat tempat yang sepatutnya. Sekarang you all dah faham tahap kolesterol, jenis-jenis kolesterol dan fungsi-fungsinya yang berbeza. Jadi kalau anda nak tahu pula risiko serangan jantung anda secara terperinci, saya cadangkan pergi ke website ni, unblockmovement.my. Masukkan result kolesterol anda dan website tu akan tolong ramalkan risiko penyakit jantung untuk anda. Anyways, kalau dah tahu ada kolesterol tinggi, ada beberapa perkara yang kita kena buat secara agresif. Yang pertama, ubah cara pemakanan. Kurangkan makanan bergula tinggi, kurangkan makanan yang diproses dan jaga keseimbangan kalori. Yang kedua, kurangkan stres, kawal emosi dan kemarahan. Yang ketiga, lakukan aktiviti fizikal. Kena buat senaman paling kurang 30 minit sehari, 3 kali seminggu. Nak buat lebih boleh tahu, tapi janganlah kurang. Dan yang keempat, yang paling penting, dapatkan nasihat doktor secara face to face. Sama ada nak makan ubat atau tidak, itu hak anda, terpulang kepada anda. Tapi anda kena faham risiko dan manfaat anda secara peribadi dari doktor yang berdaftar dan bertauliah. Kalau you all belum bersedia berjumpa dengan doktor, at least visitlah website ni dulu, yang Unblock Movement website ni. Ia tidak menggantikan konsultasi doktor, tapi at least korang boleh tahu tahap risiko masing-masing. So sekarang you all dah faham tak tentang tahap kolesterol dan juga tips untuk kontrol sendiri? Ada tak apa-apa soalan lagi yang nak saya terangkan? You all boleh tanya di ruangan komen, saya akan jawab apa yang mampu. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda pendengar dan saya pencerita. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Celoteh Dr. Mala.